Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia, alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada dan berkumpul di surau kita, bagi kita mengisi masa yang ada ini dengan amalan soleh, bacaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam ini tuan-tuan dan perempuan kita akan teruskan dengan pembacaan daripada hadis berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Hadis yang sebelum ini kita telah sentuh, hadis yang agak panjang, dan hadis yang pada malam ini pun panjang lagi. Hadis dia cerita tentang peristiwa yang berlaku di akhirat itu dengan sedikit detail lah, dengan agak detail. Hadis kita pada malam ini adalah pada muka surat 196, iaitulah berkaitan dengan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya, saya akan baca sikit, kemudian kita akan tengok perincian kisah tersebut. Kami berkata, ya Rasulullah, adakah kita ni akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Hadis yang sebelum ni rasanya orang lain, Abu Hurairah, ini Abu Sa'id. Kami berkata, adakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menyatakan, adakah kamu ini berasa ragu-ragu, hal tudarrun, kamu beragu-ragu untuk melihat matahari, kamu bersesak-sesak melihat matahari dan bulan, dalam keadaan matahari dan bulan itu tidak dilindungi dengan awan. Kamu rasa susah nak tengok tak? Maka kami mengatakan tidak. فَإِنَّكُمْ لَا تُضَرُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا كَمَا تُضَرُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا. Kamu tak akan bersesak untuk melihat Tuhan kamu pada hari kiamat, pada hari itu, melainkan kalaulah kamu bersesak-sesak melihat matahari dan bulan. Kalau kamu rasa susah nak tengok matahari dengan bulan, maka kamu pun akan rasa susah nak tengok Tuhan kamu. Tapi kamu tidak merasa susah untuk melihat bulan, maka begitulah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Okey, sebelum kita teruskan, hadis berkaitan dengan ru'yatullah, cerita tentang melihat Allah Taala ni adalah hadis yang mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat. Diceritakan bahawa sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah seramai 20 orang, ramai. Maksudnya berkumpul di depan Nabi SAW, dan Nabi menceritakan tentang ru'yah. Jadi benda yang tidak patut untuk dipertikaikan, sama ada orang beriman ke ataupun orang lain. Orang lain itu ada khilaf lah, tapi orang beriman pasti melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Yang pertama ketika di mahsyar, dan yang kedua setelah masuk ke dalam syurga. Mahsyar ni semua orang tengok, orang beriman ke orang tak beriman ke orang munafik ke, semua tengok. Cuma situasinya berbeza-beza. Apa dia? Dikatakan pada hari tersebut, liyazhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun, fayazhabu ashabus salib ma'a salibihim, wa ashabul awsan ma'a awsanihim, wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Maka diserulah kepada masyarakat manusia pada ketika itu, pergilah kepada setiap kaum kepada sembahan-sembahannya. Orang yang menyembah salib akan pergi mengikut salib. So salib itu dia akan dijelmakan pada hari kiamat. Maka orang akan nampak salib punya besar, maka orang yang menyembahnya dahulu akan pergi kepada salib tersebut. Kemudian orang yang menyembah berhala itu, dia akan timbul berhala-berhala ini, dia akan ikut berhala. Dan orang yang menyembah selain daripada itu dan selain daripada Allah SWT, perkara-perkara tersebut akan timbul, dan dia akan mengikut apa yang mereka sembah satu ketika dahulu. Tak kira lah matahari ke, tak kira lah bulan ke, pokok ke,
Apa saja yang dijadikan sembahan tuan-tuan, kadang-kadang kita pun fikir macam pelik. Tapi semua perkara itu akan muncul. Habis nak buat apa kalau muncul? Kalau salib dah muncul, matahari dah muncul, bulan dah muncul, yang manusia dulu menyembahnya, dia nak pergi mana? Jadi sembahan-sembahan ini mereka akan bergerak menuju ke neraka dan akhirnya tenggelam dalam neraka. Orang ikut tu semua ikutlah, dia semua masuk neraka. Dia macam tu. Kat sini tak sebut tuan-tuan, tapi dalam hadis lain sebut. Jadi tinggallah siapa dia? Tinggallah man kana ya'budullah min birrin aw fajir wa hubbarat min ahli kitab. Yang tinggal adalah orang-orang yang beriman, yang baik ataupun yang ahli maksiat, ataupun di kalangan ahli kitab. Ada saki-baki di kalangan ahli kitab. Lalu didatangkan neraka Jahannam, seolah-olah bayangan fata morgana, ka'annaha sarab. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, Yahudi maksudnya ahli kitab, tuan-tuan, ahli kitab, apa yang kamu sembah? Maka mereka mengatakan, kami menyembah Uzair, anak Allah. Salah juga ni, dia menyembah Nabi pula, dia menyembah Uzair, kan? Fayuqal kazabtum, maka dikatakan, menipu kau ni, kamu ni pembohong. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak. Maka apa yang kamu nak? Qalu nuridu an tasqiyana. Maka apa yang diminta adalah engkau memberi minum kepada kami. Lalu dikatakan, minumlah, dan akhirnya mereka pun jatuh ke dalam api neraka. Itu Yahudi juga. Yahudi yang terpesong lah maksudnya. Dia menyembah Uzair. Uzair ni Nabi kan, seorang Nabi berzaman Ahlu Kitab dulu. Yang kita dengar satu kisah dalam surah apa Al-Baqarah, cerita tentang seorang lelaki. Ada pandangan menyebutkan dia adalah Uzair. Siapa secara pasti itu banyak khilaf, tapi ada satu pandangan menyebutkan itulah Uzair. Dia pergi satu tempat yang runtuh-runtuh ni, satu tempat bangunan yang dah runtuh semua, dia pergi, terdetik dalam hati dia, bolehkah Allah Ta'ala hidupkan balik tempat ni? Nampak macam tak ada apa-apa dah, orang pun tak ada, batu-batu semua dah menyembah bumi dah, boleh tak boleh? Tak lama selepas daripada tu, dia tertidur. Dan akhirnya bila dia bangun, dilihat tempat yang di sekitar itu dah membangun semua. Kedai-kedai dia pun tertidur sekali, tapi kedai dia mati, dia tak mati. Lalu dia dengar suara, siapa yang berapa lama kamu telah tidur? Maka dia kata, aku rasa separuh hari kot, sehari. Lalu dikatakan, kamu telah tertidur selama 100 tahun. Jadi tentang 1 tahun dia mempelik. Maka suara itu menyuruh, wanzur ila himarika, tengok pada himar, kedai kamu. Kami jadikan kedai kamu yang dah mati ni tiba-tiba bergerak, darah, daging semua hidup balik. Akhirnya berjatuh jadi kedai balik. Jadi sekitar dia yang akhirnya sebelum ni kharab, sebelum ni musnah, tiba-tiba penuh dengan orang, penuh dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Dia pun baliklah, balik kat kampung dia. Dia ingat lagi rumah kampung dia. Bila dia buka rumah dia, diketuk. Dia nak masuk ke dalam rumah dia. Keluarlah kita panggil seorang lelaki tua, membukakan pintu. Lalu setelah diperkenalkan bahawa dia adalah Uzair, terkejut lelaki tua tu. Sebab apa? Sebab lelaki tua tu adalah anak dia. Anak lelaki tua daripada bapak dia. Jadi masing-masing kecoh, sebab Uzair yang dulunya hilang 100 tahun telah kembali. Maka setelah daripada itu, mereka ingin menguji adakah itu Uzair. Maka mereka membuat satu test lah. Maksudnya di kalangan ahli keluarga ni, adakah Uzair tahu tanda-tanda yang terdapat pada ahli keluarga? Mungkin tanda pada badan apa semua dia tahu. Dan akhirnya di akhir mereka bertanya, dulu ni ada Uzair, Nabi Uzair ni, kalau kamu betul Uzair, sebelum Uzair hilang ni dia pernah menanam kitab Taurat itu di satu tempat. Kalau kamu betul lah Uzair, maka tunjukkan kami tempat tersebut. Dan akhirnya dia pergi tempat yang ditanam, dia keluarkan balik kitab tu. Maksudnya betul lah Uzair. Orang Yahudi dia tuan-tuan, dia tahu dah Nabi Muhammad ni akan datang sebagai seorang Rasul. Dia tak, dia sembah Uzair.
Itu yang kata Nabi menyebutkan dalam satu hadis, jangan kamu jadi macam orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur al-anbiya, perkuburan Nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud. Dia tak mengenal kiblat, tapi dia jadikan kubur-kubur para Nabi ini sebagai tempat sujud. Maksudnya sujud pada Nabi. Dia punya tempat kubur dia tu disujud pada situ, bukan sujud pada kiblat. Baik. Jadi orang Yahudi masuk neraka. Orang Nasrani ditanya, apa yang kamu sembah? Kami menyembah Al-Masih. Masih ni apa tuan-tuan? Masih ni maksudnya Isa lah. Isa. Al-Masih anak Allah. Dikatakan Isa itu anak Allah berdasarkan kaedah Trinity dalam akidah mereka. Maksudnya Tuhan itu terdiri daripada 3. Tapi kadang-kadang kita fikir macam, yalah, agama lain pun kalau kita fikir memang tak betul lah. Dia kata Allah itu Tuhan, dipanggil Tuhan Bapa. Jesus itu Tuhan, dipanggil Tuhan Anak. Rohul Kudus itu Tuhan. Itulah yang disebut sebagai Jibril. Jadi mereka mengatakan Trinity itu 3 Tuhan, tapi setiap satunya adalah Tuhan. Pelik pula dah. Kalau kita kata 3 ni Tuhan, maksudnya 3 ada baru jadi Tuhan. Tapi dia orang kata tak, kalau pecah pun setiap satu tu Tuhan. Jadi macam berapa orang sebenarnya, jadi salah lah. Dan akhirnya mereka dihukum masuk ke dalam neraka seperti orang-orang Yahudi tadi. Baik. Siapa yang tinggal, tuan-tuan? Yang tinggal adalah orang-orang beriman. Lalu ditanya, ma yahbisukum wa qad zahaban nas, apa yang kamu tunggu lagi ni? Orang lain pun dah pergilah, kamu ada kat sini buat apa? Maka mereka berkata, kami berpisah ataupun kami tak sama macam mereka. Sedangkan kami sangat berhajat. Kami sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kami pernah mendengar tadi ada orang menyuruh supaya setiap orang ini, setiap kaum ini pergi mengikut sembahan masing-masing. Tapi kami di sini nantazir Rabbana, kami tunggu Tuhan kami. Kan? Tunggu Tuhan kami. Maka Tuhan pun tuan-tuan datang, Jabbar. Jabbar ni datang fi suratin ghairu suratih, pada keadaan ataupun gambaran yang bukan seperti yang mereka tahu itu adalah Tuhan. Tapi bila datang tu dia, ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Maka dia kata, fa yaqulun anta rabbuna fala yukallimuhu illa al-anbiya. Tapi dalam satu riwayat lain menyebutkan, na'udzubillahi minka la nusyrika billahi syai'a. Ini bukan Tuhan kami, kami berlindung daripada engkau, kami tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu ditanya, hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu, adakah kamu tahu apa tanda antara kamu dengan Tuhan ni, apa tanda? Maka mereka mengatakan as-saq fayakshifu an saqih fayasjudu lahu kullu mu'min. Maka disingkap sak itu dan sujudlah semua orang beriman. Saq ni apa tuan-tuan? Saq ni dia kesukaran pada hari kiamat. Satu pandangan menyebutkan saq ni adalah kesukaran pada hari kiamat. Sukarnya pada hari kiamat, bila Allah SWT angkat kesukaran tersebut, maka orang beriman ni bersyukur dan akhirnya sujud pada Allah Ta'ala. Ada juga mengatakan saq itu adalah cahaya. Bila ternampak cahaya tersebut, semua orang beriman sujud pada Allah SWT. Jadi tak boleh nak cakap saq ni dengan maksud yang zahir yang kita faham dalam bahasa Arab. Sebab saq bahasa Arab ni dia lain tuan-tuan. Kalau kita kata saq sama macam apa yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu secara literal, maka Allah Ta'ala tidak boleh bersifat macam tu. Saq tu apa dia? Saq tu ni betis-betis. Takkan kita kata betis Allah dia macam kita. Ataupun maksud saq dalam hadis ni nak cerita Allah pun ada betis macam kita. Tak boleh. Tapi ditafsirkan kepada benda yang lain. Maksud yang kedua, yang ketiga yang boleh kena dengan kalimah saq tersebut. Baik. Tetapi di kalangan orang-orang yang sujud itu tak boleh. Ada orang tak boleh sujud. Sebab apa? Sebab dia sujud di dunia dahulu riya'an wa sum'atan, dalam keadaan riya' dan dalam keadaan sum'ah. Dia nak sujud, faya'udu zahruhu tabaqan wahid, tegak balik. Nak sujud, tegak balik. Sujud, tegak balik. Dan akhirnya
didatangkan satu jambatan, yang direntang di atas neraka jahanam. Kami berkata, ya Rasulullah, jambatan apa tu? Maka Nabi SAW mengatakan ia adalah tempat yang boleh menyebabkan kamu jatuh. Di situlah ada cangkuk-cangkuk dan duri-duri yang akan disebut sebagai sa'dan. Maksudnya dia akan tarik orang yang lalu di atas tu, dia tarik jatuh ke dalam neraka jahanam. Orang beriman ni katarfi, ada yang lalu di atas jambatan, kita panggil sirat tu, seperti mana lintasan mata. Kita tengok kereta F1 kan, jatuh, lintas, laju tu. Ada juga yang seperti kalbarki, macam kilat. Ada yang seperti angin. Ada yang seperti keajawib al-khayl, maksudnya naik kuda. Ada yang seperti menaiki kenderaan, maksudnya jalan biasa. Ada orang yang kita panggil orang Islam ataupun orang beriman yang selamat, dan ada orang yang makhdus. Makhdus ini maksudnya berjaya tetapi mendapat luka-luka lah sikit. Dan ada orang yang terbenam ke dalam neraka jahanam, dan itulah yang disebutkan sebagai jisr, sebagai satu kita panggil sirat, titik sirat. Okey. Baik, saya baca hadis ni tuan-tuan, saya ambil poin-poin penting lah. Akhirnya sampailah semua orang dah habis, semua dah berjalan. Jadi setelah itu, setelah semua orang dah masuk syurga, semua orang dah masuk neraka, fi ikhwanihim yaqulun, ada orang beriman ni tuan-tuan, dia tengok kawan-kawan dia, saudara-saudara dia, orang-orang yang dia kenal, yang dia tahu orang-orang ni orang beriman tapi tak ada dalam syurga. Dia kata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, mana saudara-saudara kami yang lain? Mana kawan-kawan kami? Kanu yusalluna ma'ana, dulu ni dia solat dengan kami, puasa dengan kami, buat puasa sekali, moreh pun sekali, tarawih pun sekali, beramal pun sekali. Maka Allah Ta'ala kata, izhabu, pergi tengok. Selain daripada syurga tu, kat mana tempat di neraka tu, pergi tengok kat neraka. Kalaulah kamu mendapati di dalam hati mereka ada secepis iman sebesar miskal, sebesar dinar, maka keluarkan mereka. Ini namanya syafaat, keluarkan orang daripada neraka. Orang beriman, kalau kita diberi rezeki oleh Allah SWT, keluarkan orang, itu satu kelebihan yang Allah beri pada kita lah. Keluarkan orang tak apa, jangan jadi orang yang dikeluarkan. Maksudnya hangus dulu kat dalam tu, berarung minta tolong, ikhwanuna tu kan. Kita maksud ikhwanuna tu yang ada dalam neraka tu kan, jangan jadi ikhwanuna tu, tapi jadi orang yang membantu. Sebab apa jadi tanda tu kan? Sebab boleh jadi mereka ini beramal antara dia disebabkan riak. Tunjuk kat orang, kita tak nampak dia punya riak dalam hati, bukan kerana Allah SWT. Jadi bila dihukum oleh Allah Ta'ala, orang ni yang first akan masuk dalam neraka. Orang riak ni tuan-tuan, first dia akan masuk dalam neraka. Kita pun tak sangka kan? Jadi Allah je tahu. Ada juga boleh jadi itu ihtimal ataupun kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi orang-orang sebegini hubungan dengan Allah SWT tu okey, tapi hubungan dengan makhluk ni tak okey. Itu boleh jadi sebab juga. Solat punya kuat, puasa punya kuat, tapi orang kata apa, tak jaga hati orang lain, tak jaga hati jiran contohnya, ataupun tak jaga hati siapa-siapa lah. Biasa jiran lah yang paling common dengan kita, sebab kita hidup bukan dua hutan, semua ada jiran kan. Jiran ni tuan-tuan, kadar dia macam mana? Ada orang kata 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri kan. Ada orang kata selagi mana azan dilaungkan tu, jauh mana azan tu dengar, itulah kadar jiran dia. Kalau tu jenuh, sini surau, sebelah masjid, maksudnya jiran kita sudah jauh lah. Kat depan tu surau lagi. Ada yang kata qaryah tersebut dikira sebagai jiran. Tapi kalau ikut kepada hak-hak yang kita kena jaga tu, yang paling dekat adalah sebelah rumah kita lah, yang berdekatan dengan rumah kita. Jadi tak elok. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, orang ni puasa, orang ni solat, oh hebat, tapi satu je, jiran tak jaga.
Ya Rasulullah, ke akhirat nanti tempat dia kat mana? Direct Nabi jawab, tempat dia kat neraka. Jadi boleh jadi amalan dengan Allah selesai, tapi amalan dengan orang ni tak selesai. Maksudnya jiran tadi lah lebih khusus. Yang ketiga, boleh jadi kemungkinan orang-orang tersebut adalah orang yang muflis, amalan punya banyak, tapi bila ke akhirat nanti dia nak bayar kisos. Orang minta kat dia, dulu kau ni hutang aku, hutang bagi. Dulu kau ni pernah buat aku macam ni, bagi. Habis amalan dia semua tak ada. Ya tak habis dia orang. Amalan dah tak boleh nak bayar lah, tapi dia ambil dosa orang tersebut, tipu kat dia. Kat mana? Neraka lah. Itu boleh jadi sebab orang-orang ni nampak macam beramal, tapi sebenarnya mereka ini ada problem yang menyebabkan amal mereka itu terhapus. Tak boleh nak selamatkan dia. Baik. Jadi kita yang selamatkan dia. Kita keluarkan. Jadi setelah daripada itu, Allah mengharamkan bentuk tubuh mereka ke atas neraka, lalu mereka, maksudnya kita yang menyelamatkan ni tak dimakan api neraka. Tu kata tu. Pergi. Ada yang sampai dalam, ada yang lagi dalam. Oh, dahsyat tuan-tuan. Macam mana tu masuk neraka tu bukan orang kata sesaat, 2 saat ataupun atas surface dia, tak. Biasa masuk tu memang masuk betul. So kita keluarkan. Mana yang kita kenal lah, mana fayukhrijuna man arafu. Siapa yang kita kenal, kita keluarkan. Yang tak kenal, duduk dia diam. Itu pentingnya kalau kita ni bukan nak kena bagi orang kenal, tidak, tetapi kita bergaul dengan orang yang baik. Bagi orang baik ni bukan semata-mata sebab jangan minta kat dia selamatkan aku daripada neraka. So macam confirm minta kita masuk neraka, tak. Orang baik ni boleh jadi dia akan, kalau kita sama-sama dengan dia masuk syurga, boleh jadi dia bantu kita untuk menaikkan tingkatan dalam syurga. Maksudnya dia akan memberi manfaat yang pelbagai lah. Waktu pemilihan orang-orang sebagai kawan ni tuan-tuan, satu benda yang penting juga, kan? Nabi sebut dalam banyak hadis. Baik. Setelah daripada itu, keluarkan daripada mereka, Allah Ta'ala kata, siapa yang kamu dapati dalam hatinya setengah dinar. Maksudnya duit dinar tu setengah, kecil lah, keluar. Maka Allah Ta'ala kata, pergi lagi yang mana kamu dapati, maksudnya tak kisahlah kenal tak kenal, tapi dalam hati dia ada iman. Iman ni tuan-tuan, bila masuk dalam neraka macam mana nak kenal lah. Ada antaranya menyatakan bahawa tempat sujud tu dia tak terbakar, dia boleh kenal. Ataupun dalam, mungkin boleh jadi ada tanda pada iman tersebut yang menyebabkan yang menyelamatkan tu dikenal. Sedikit zarrah ni macam biji sawi tu, kecil iman ni kecil je. Maka keluarkan. Lalu dikeluarkan orang-orang seperti ini dan kekallah di dalam neraka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tersebut tuan-tuan, para nabi, malaikat dan orang-orang yang beriman akan dapat mengeluarkan ahli neraka daripada neraka. Orang yang beriman saja, bukan yang kafir pun semua boleh keluar, tidak, tapi yang beriman saja. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengeluarkan orang beriman yang dah kita legam dah rentung dah. Maka diletakkan di sebuah sungai, dan sungai tersebut tumbuhlah mereka punya daging semua tumbuh. Dan ketika itu tuan-tuan, mereka kita panggil dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang sihat, masuklah mereka ke dalam syurga. Orang beriman ni walaupun masuk dalam neraka, perakhiran dia akan masuk dalam syurga. Dia punya tekuk ni, dekat dia punya belakang-belakang ni ada cop-cop ataupun ada tanda-tanda yang mereka dikenali sebagai orang-orang yang telah keluar daripada neraka. Tapi orang yang beriman ni yang memang asal dalam syurga ni tuan-tuan, dia tak pelekeh ataupun dia tak pulau ahli neraka yang baru keluar ni masuk dalam syurga seorang kena pulau, tak. Ahli syurga ni tak ada nak pulau-pulau orang. Kita je pulau orang, kan? Kita kat dunia ni pandang selek kat orang. Dia kata, tak boleh aku, tuan-tuan, kan? Tapi orang syurga ni mereka menyambut, mereka ihaula mutaqaur rahman. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala telah selamatkan mereka daripada neraka. Maka mereka ini berkumpul bersama-sama.
Itu di antara perkara-perkara yang menyatakan tentang peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat. Yang di tengah-tengah tadi tuan-tuan ada menyebutkan tentang ru'yatullah, tetapi ru'yatullah itu disebut di mahsyar. Sebut di mahsyar. Semua orang boleh tengok Allah Ta'ala. Orang kafir ke boleh, orang beriman ke boleh, ataupun orang munafik, semua boleh tengok. Cuma bezanya, ada pandangan menyebutkan orang kafir ni tengok sekejap dah, lepas tu tak nampak dah, dihijab dah. Kita di mahsyar je tahu kita boleh tengok. Mahsyar pun kita tak tahu bentuk macam mana. Kita duduk semua padang mahsyar. Ingat macam padang bola, bukan tuan-tuan. Di satu alam yang lain ataupun satu tempat yang lain yang menghimpunkan seluruh manusia. Jadi kat situ kita boleh bayangkan berapa bilion, berapa triliun daripada zaman Nabi Adam AS sampailah di akhir zaman nanti. Itulah jumlah yang akan berhimpun untuk menerima pengakhiran masing-masing. Baik. Okey. Jadi hadis yang berikutnya tuan-tuan, saya baca secara ringkas lah. Baca ringkas okay, baik. Hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah yang atas tu sama, cuma yang kita ambil baris yang keempat daripada bawah. Ada seorang hamba ni dihadapkan di hadapan Allah SWT. Allah Ta'ala bertanya, "Ai ful, wahai fulan, bukankah aku dah memberikan kekayaan kepada kamu? Aku menjadikan kamu ketua, aku menjadikan kamu mempunyai pasangan, dan aku menundukkan unta dan juga kuda untuk kegunaan kamu. Aku berikan kamu macam-macam." Maka dijawab, "Betul." "Adakah kamu yakin kamu akan berjumpa dengan aku, bertemu dengan aku?" Dia kata, "Aku tidak yakin." "Maka hari ini aku akan lupakan kamu seperti mana kamu lupakan aku." Orang ni pun akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Datang orang yang kedua, tanya soalan yang sama. Maka jawapannya pun sama. Allah Ta'ala kata, "Hari ini aku akan lupakan kamu seperti mana kamu lupakan aku." Orang yang ketiga pun datang, tanya juga. Tapi dijawab, "Wahai Tuhan, aku beriman kepada Engkau, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, salat, puasa, sedekah, dan semua aku buat, semua benda baik aku buat." Lalu Allah Ta'ala kata apa? Allah SWT kata, "Okey, duduk di sini, tetap di sini. Hari ini bila kau dah mengaku macam ni, kami akan panggil saksi." Jadi dia berfikir, saksi? Siapa saksi? Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan, mulut dia ditutup, dan yang akan menjadi saksi adalah peha dia, daging-daging dia, tulang-tulang dia akan diperintahkan, "Cakaplah, intiqi." Semua cakap apa yang dia buat. Itulah orang munafik tuan-tuan. Maksudnya di hadapan Allah Ta'ala pun menipu lagi, tapi yang menjadi saksi itu adalah anggota badan dia. Na'udzubillah tuan-tuan. Anggota badan kita ni tak menipu tuan. Walaupun dia tahu kalau kita, walaupun tahu lepas ni kena bakar, dia cakap betul. Sebab dalam hadis lain sebut, bila dah dia cakap bongkarkan semua benda tu, maka diberi cakap kepada pemilik badan tersebut. Dia kata, "Kau ni dah kenapa cerita semua? Kau tak takut nanti kena bakar?" Macam itulah lebih kurang Maksudnya kalau dah tahu kena bakar, tak payahlah cakap. Tapi anggota ni tuan-tuan, itulah saksi kepada apa yang dilakukan. Cuma dalam hadis ni sebut orang munafik, tapi tidak mustahil berlaku kepada orang-orang yang lain. Okey, hadis yang berikutnya tuan-tuan sama, riwayat Abu Zubair sama. Riwayat Abu Zubair maksudnya macam tadilah, macam hadis yang sebelum ni. Hadis yang riwayat Abu Hurairah pun sama juga. Abu Hurairah pun sama juga. Kadang yang sama ni saya tak baca sangatlah. Panjang, dia punya panjang Okey. Cuma kita ambil hadis Abu Hurairah ni pada muka surat 206. Okey. Ambil baris yang di tengah-tengah. Kan ada macam kurungan ayat Quran tu kan, hal min mazid tu. Ambil dua baris selepas daripada tu. Okey. Fa idza adkhalallahu ahlal jannah al-jannah wa ahlan nar an-nar. Bila Allah SWT memasukkan ahli neraka dan ahli syurga ni ke tempat masing-masing, didatangkan kepadanya satu makhluk yang lain. Apa dia satu makhluk? Makhluk itu adalah kematian. Tapi kematian ni kita boleh nampak tak? Kita tak nampak kematian.
Orang yang mati kan, apa yang kita nampak? Kita nampak orang tu mati. Mati kat mana? Kita pun tak tahu. So benda kita tak nampak, tapi dia sifat yang ada pada satu makhluk mati. Kalau hidup kan, sama juga hidup. Hidup, kita tak nampak hidup. Macam kita tidur lah. Orang kata, best tak tidur? Best tidur. Kat mana best tidur? Nikmat tidur tu kat mana? Lepas bangun, rasa segar kan, itu bangun. Waktu tidur tak rasa apa dah. Ada benda tak nampak tuan-tuan. Tidur kan, dia satu perbuatan ataupun satu sifat yang akan wujud bila ada yang menumpang pada satu makhluk. Macam mati juga lah, dia ada pada satu makhluk. Tapi di hari akhirat nanti Allah Ta'ala jelmakan dia dalam bentuk seekor kambing yang terikat. Kambing terikat tuan-tuan, kesian dia. Atau apa? Kambing diletakkan di atas jambatan antara ahli syurga dengan ahli neraka, tak kata tengah tu. Maka dipanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga. Maka penduduk syurga pun takut, apa benda pula ni? Ada arahan baru ke ni? Maka mereka pun menyahut seruan tersebut. Dikatakan kepada ahli neraka, ya ahlan nar, wahai ahli neraka. Ahli neraka pun tengok, berasa macam ada harapan nak keluar ni. Allah Ta'ala panggil ni agaknya nak suruh keluar kot. Dia orang tak tahu kan sebab apa. Maka dikatakan kepada kedua-duanya, ahli neraka dengan ahli syurga, semua dapat tengok apa yang ingin disebutkan, dinyatakan. Ditanya kepada mereka, adakah kamu tahu kambing ni siapa? Hal ta'rifuna hadza, tahu tak kambing ni siapa? Waktu tu tuan-tuan, kita akan dapat melihat dengan pandangan yang di sebalik, pandangan yang kita panggil bukan zahir, tapi di sebalik itu kita boleh tengok apakah makhluk tersebut. Kalau kat dunia ni tuan-tuan, kita tengok apa yang zahir saja. Kalau tanya, kita nak korban nanti kan, datang lembu, datang kambing kan, datang lembu, kambing, ikat semua kat sini. Tu AJK tanya, tahu tak ni apa? Ni lembu lah. Kita pun tahu tu lembu. Ni apa pula? Ni kambing. Tak ada orang jawab jawapan lain kan? Ni apa? Dia jawab benda lain. Contoh dia kata, ni orang kata apa, binatang yang lain. Dia tak akan sebut. Dia akan sebut binatang yang zahir pada dia. Ini ikan. Contoh ikan apa benda dia kan? Ini lembu contohnya kan. Dia tak akan sebut benda lain. Kalau di dunia lah. Kalau di akhirat ni, kambing tu diletakkan di depan, tanya, tahu tak apa ni? Kita akan dapat melihat dengan pandangan maknawi tuan-tuan. Kita kata, kami tahu tu apa. Kita tak akan cakap, itu kambing tu. Kita tak ada kambing tuan-tuan. Kita tahu apa benda tu. Maka kita kata, kami tahu. Itulah mati, kematian yang datang pada kami satu ketika dulu. Satu ketika dulu datang kepada kami dan kami merasai kematian. Nanti kita tahu tu bentuk kambing itu adalah simbolik kepada kematian. Dia bukan benda tu kita tak tahu, maka Allah Ta'ala beritahu. Tak, kita boleh melihat dengan pandangan tersebut. Kita tahu itu kambing itu adalah kematian. Tapi kenapa buat begitu? Kenapa dia jadikan macam bentuk kambing? Tak ada binatang lain kan? Kenapa nak kena kambing juga? Tapi itu satu simbolik je. Dan akhirnya kambing yang terikat tu dibaringkan, lalu disembelih. Disembelih tuan-tuan di atas jambatan tersebut. Lalu dikatakan kepada penduduk syurga, wahai penduduk syurga, khulud la maut, selepas daripada ini kau kekal. Mati dah. Mati tu dah mati ya. Maksudnya tak ada mati lagi. Dikatakan kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, khulud. Khulud ni maksudnya kekal, tak ada mati dah. Sebab kematian tadi dah mati dah. Dah mati tu dah mati. Maksudnya tak ada mati dah. Ini berlaku bila? Ini berlaku setelah yang berbaki dalam neraka tu hanyalah orang-orang yang tidak beriman yang kekal. Yang beriman semua dah bawa keluar dah. Walaupun ada iman sikit dah bawa keluar dah semua. Yang kekal dalam neraka tu yang tinggal. Lalu kematian itu dihapuskan, menyebabkan semua makhluk akan kekal selama-lamanya. Kita fikir dahsyat kan. Ahli syurga semua dah. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kita pun kat dunia ni kita pun meluat dengan dia. Kat syurga nanti kita tak meluat dah kan. Kita akan rasa kumpul sekali kan. Kita ahli syurga ni dia tak ada dendam-dendam macam kat dunia tu. Bila satu orang masuk yang kita meluat tu, kita bercakap kawan kita, ni orang yang meluat dulu ni. Kita tak cakap satu tu lah. Ahli syurga ni bersih hati. Sebelum masuk syurga ni bersih hati. Dia menyambut tarhib, menyambut orang-orang yang masuk. Padan muka dia masuk neraka ni. Aku memang tunggu ya.
Contoh kan tak ada. Hari ni masuk kan juga. Biar lah dia. Dia masuk lambat. Kena masuk neraka tu padan muka dia. Dia duduk bawah dulu ni. Itu tak ada. Dia bukan ibaratnya macam kat dunia tu. Tidak. Orang yang masuk syurga ni hatinya bersih. Lepas tu syarat nak masuk syurga, hati kena bersih. Hati hitam ni tak masuk. Dengki kat orang kalau semua ni tak masuk syurga, tuan. Dalam hadis banyak sebut, Nabi sebut orang yang sakit hati ni memang takkan masuk syurga. Maksudnya tak akan masuk dululah. Contohnya orang yang adu domba, orang yang macam-macam lah. Penyakit-penyakit hati ni tak masuk syurga. Lepas tu kita jaga hati kita. Baik. Okey, itu adalah hadis yang terakhir daripada kitab tadilah. Kitab tadi. Okey, baik. Cuma kita baca sikit nikmat melihat Allah. Daripada Suhaib anin Nabi qala idza dakhala ahlul jannah al-jannah qala yaqulu Allah turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyin wujuhana alam tudkhilana al-jannah wa tunajjina minan nar fayakshifu al-hijab fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Allah Ta'ala berfirman kepada ahli syurga, adakah kamu nak sesuatu aku tambahkan ke atas kamu? Mereka menjawab, bukankah kau telah memutihkan wajah kami, kau telah memasukkan kami dalam syurga, selamatkan kami dalam neraka. Allah membuka hijab, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Tuhan mereka. Baik. Hadis ni tuan-tuan nak cerita tentang nikmat yang terbesar dalam syurga adalah melihat Allah Ta'ala. Hadis yang sebelum tadi cerita melihat Allah tu di padang mahsyar. Ini khusus pada orang beriman sebagai satu nikmat. Ulama bila bincang apa sebab yang membolehkan orang beriman ni melihat Allah SWT, antaranya kenalah beriman dan beramal soleh. Secara khusus lagi, kalau kita menjaga solat 5 waktu, secara khususnya 2 solat, dijanjikan kepada kita untuk melihat Allah SWT secara rutin. Iaitulah yang pertama solat subuh, dan yang kedua adalah solat asar. Jaga dua-dua ni tuan-tuan, insya-Allah secara rutin kita boleh melihat Allah SWT. Kerana Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan nikmat dalam syurga paling tinggi lihat Allah. Maksudnya paling tinggi lah. Tapi nak melihat Allah Ta'ala mestilah amalan tu yang tinggi kita kena buat di dunia. Dalam banyak-banyak amalan yang paling tinggi solat. Dalam banyak-banyak solat yang paling sukar ataupun yang paling susah untuk dipelihara adalah yang pertama adalah subuh dan yang kedua adalah asar. Subuh ni kita boleh tengok lah tuan-tuan. Kata subuh macam Jumaat, subuh macam Jumaat, sekali tu je. Lepas tu tak ada lah. Sekali kempen, sekali tu je. Lepas tu tak ada lah. Dan maksudnya kadang-kadang di tengah masjid tu tawaf lah, kadang-kadang bahasa tu macam mengemis lah. Mengemis jemaah. Mengemis jemaah. Yalah, mana yang ada je lah. Bagi salam, pandang kanan, pandang kiri, muka sama je. Orangnya sama je tuan kan. Jadi itu situasinya. Bukan nak kata masalah, mana-mana tempat masalah tuan-tuan. Bukan kat Malaysia je, kat luar sama je. Tapi nak katanya itulah realitinya. Yang kedua asar. Asar ni antara waktu yang ramai orang lalai, ramai orang leka tuan-tuan. Yang Nabi sebut dalam hadis ni, banyak perbuatan-perbuatan jahat ni berlaku pada waktu asar, pada selepas asar. Waktu orang yang mudah datang solat ni tuan-tuan, dia tak sama macam waktu orang susah datang. Orang yang susah tu bila kita buat, kita jaga tu, pahala tu lebih lagi berbanding waktu-waktu yang mudah. Waktu mudah dia maghrib lah, isyak. Waktu maghrib isyak ni ramai orang. Abang kalau ada makan lagi ramai tuan-tuan kan. Lagi ramai datang. Sampai kena tulis dalam iklan, jamuan dia sediakan. Barulah datang. Tak apalah, puan datang kan. Maksudnya nak kata dia mudah lah, dia tak ada sibuk apa. Maghrib isyak ni, biasa orang datang maghrib, dia boleh stay lah sampai isyak. Tapi kalau subuh ni tuan-tuan, tak menentu lah kita kata. Baca panjang sikit, marah ke imam. Aku nak pergi kerja ni tuan-tuan. Jadi itulah ujian-ujian bagi kita. Baik. Azan dulu lah, azan dulu. Dah habis tu ya, habis tu ya. Habis tu ya. Okey, daripada Jabir bin Abdullah katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahlul jannah fi naimihim id tata'alahum nur fa'arafu farafa'u ru'usahum fa idza rabbu qad ashrafa alaihim min fawqihim faqala assalamu alaikum ya ahlal jannah
wa dzalika qaulullah salamun qaulan min rabbir rahim. Qala fayanzur ilaihim wa yanzuruna ilaihi fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuruna ilaihi hatta yahtajiba anhum wa yabqa nuruhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim. Ketika penghuni syurga berada dalam nikmat. Nikmat dalam syurga ni banyak tuan-tuan. Kalau nak baca tu saya sarankan dalam juzuk 30 tu banyak cerita nikmat syurga. Dia boleh bacalah satu persatu. Banyak dalam surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa pun ada, surah Al-Ghashiyah pun ada, macam-macam. Jadi bila kita baca tu beri semangat pada kita lah. Berada dalam nikmat, tiba-tiba muncul satu cahaya. Lalu mereka pun mengangkat kepada itulah Tuhan yang muncul. Lalu Allah berfirman, salamun, kesejahteraan ke atas kalian wahai penghuni syurga. Maka itulah firman Allah di dalam Al-Quran daripada surah Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Lalu Allah melihat kepada mereka dan mereka melihat kepada Allah SWT, dan mereka tidak berpaling ke satu nikmat pun selama mereka melihatnya. Maksudnya melihat Allah tu tak berpaling mana-mana, sehinggalah Allah SWT itu terhijablah, tak nampak dah. Tetapi cahaya dan keberkatannya kekal pada mereka dalam tempat tinggal mereka. Maksudnya apa? Ada setengah hadis meriwayatkan bila kita keluar daripada rumah maka kita melihat Allah SWT, dan selepas daripada itu berlalu satu tempoh kita pun balik rumah, kita balik rumah dalam syurga lah. Kita berjumpa dengan hurun ain ataupun bidadari ataupun yang telah menjadi isteri kita. Maka mereka akan perasan, kata, balik ni makin handsome, balik ni makin bercahaya. Selama mana kita melihat Allah SWT, bercahaya itu akan bertambah. Tak sama macam kita tinggalkan dia sebentar tadi, berbanding kita balik tu dalam keadaan penuh dengan cahaya. Kalau boleh tengok banyak kali tuan-tuan, makin banyak cahaya. Itu satu nikmat yang mengatasi segalanya. Dalam syurga ni kalau orang kata nak minta apa saja, mintalah. Tapi nikmat melihat Allah SWT ni, setiap orang ni dia berbeza mengikut kadar amalan masing-masing. Ada orang tak sama, ada orang lebih, ada orang mungkin dapat kurang sikit. Tapi semua penghuni insya-Allah dapat melihat Allah SWT. Macam tu. Jadi kita beriman dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat melihat Allah SWT di hari akhirat. Dan inilah janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, orang yang melakukan kebaikan. Dan pastilah nikmat tersebut dijanjikan kepada yang ikhlas kepada Allah SWT. Dan tuan-tuan, saya kira melihat syurga ini, melihat Allah SWT ini, kita dah selesai. Kita boleh bezakan tadi antara melihat di mahsyar dengan melihat di syurga. Itu dua benda yang berbeza. Dan bagaimanakah situasinya kita ada sebutkan tadi berkaitan dengan perincian hadis-hadis yang menceritakan tentang apa yang berlaku di mahsyar. Melihat Allah SWT ni bagaimana. Jadi berusahalah kita nak mendapat nikmat tersebut yang kita sebut dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini cerita konteks lain, tapi kita nak guna ayat tu. Kalau kita nak mendapat nikmat di dalam syurga, antaranya melihat Allah Ta'ala, falyatanafasil mutanafisun. Orang yang berlumba nak melakukan ibadah ni kenalah betul-betul berlumba. Nak jadi duduk di syurga ni kena jadi orang yang berlumba. Berlumba apa? Berlumba melakukan ibadah. Nak dapat apa? Nak dapat nikmat dalam syurga kena berlumba. Tapi bukan maksud kita masuk syurga tu dengan amalan, tidak. Kita masuk syurga tu bila kita buat, Allah redha kepada kita dengan rahmat dan redha tu kita masuk. Tapi amalan itu yang menentukan banyak ke sikit kita dapat. Itu beza dekat situ. Sebab tu falyatanafasil mutanafisun ni lomba. Jadi orang pelumba, jadi pelumba lagi. Sebab orang beramal ni bila jadi pelumba dia akan rasa selagi tak habis aku akan lari. Mana ada orang beramal ni tuan-tuan, orang yang berlari ni, dia dah berlari sikit waktu dia berhenti dululah. Berhenti. Padahal orang lain tengah berlari, tapi dia kata berhenti dulu. Tak ada. Orang yang beramal ni, dia kena jadi macam pelumba lari ni, sampai destinasi baru dia berhenti. Dia cerita syurga dah, berlari sampai habis. Tapi kalau malas apa semua tu, biasalah. Kadang-kadang ujian-ujian yang menghalang kita punya larian, mudah-mudahan dapat dihindari dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bab yang ke-13, kebaikan akhlak mulia.
Jadi banyak sikit hadis ni. Kita akan lihat pada masa akan datang. Kebaikan akhlak mulia ni tuan-tuan, jenis-jenis amalan yang termasuk daripada akhlak mulia yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu disebut adalah hadis kursi. Bila suka macam tu, dia sebut lebih sikit lah, kena buat lah. Jadi perbahasan tu kita akan lihat InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wallahualam. Sekadar itu dahulu daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Salah silap kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma rzuqna ilman yanfa'una, Allahumma zidna ilma, Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu